Pernah tak terfikir macam mana kita nak ukur satu perubahan yang sangat-sangat kecil, sesuatu yang berubah dalam sekelip mata je? Nak guna kalkulator biasa, memang tak jalan. Sebenarnya, kalkulus, khususnya bab pembezaan ni, bukanlah sekadar bebanan kerja sekolah. Ia seumpama satu kuasa adivira atau superpower matematik yang tunggu masa je nak diaktifkan dalam minda anda. Hai semua dan selamat datang ke siri penerangan kita. Hari ini kita akan fokus sepenuhnya pada matematik tambahan tingkatan 5, bab 2.4, aplikasi pembezaan. Matlamat kita hari ini mudah je. Kita nak hancurkan rasa takut pada matematik abstrak ni dan tukarkannya menjadi alat penyelesaian masalah dunia sebenar yang boleh anda gunakan dengan penuh yakin. Okay, let's dive into this. Perjalanan kita hari ini ada 5 perhentian ringkas. Kita mula dengan konsep asas dan petua rantai, kemudian kuasa kecerunan tangin, menyelesaikan perubahan kecil, penghampiran suatu kuantiti, dan akhir sekali, macam mana nak mencapai tahap penguasaan tertinggi. Jom kita mula. Bahagian pertama kita, konsep asas dan petua rantai. Ini adalah langkah paling awal untuk kuasai superpower kita. Cuba dengar ayat ni. Terbitan pertama bagi suatu fungsi y sama dengan fx dengan menggunakan idea had, delta x menghampiri sifar. Dengar macam kompleks kan? Tapi sebenarnya, had delta x menghampiri sifar inilah benih ajaib dalam pembezaan. Ia membolehkan kita mengecilkan jurang perubahan yang besar tu sampailah ia jadi satu titik masa yang sangat-sangat tepat. Macam kita bekukan masa. Bila kita dah faham asas tu, kita beralih kepada petua rantai atau chain rule. Ramai pelajar mula berpeluh bila dengar nama ni, tapi sejujurnya, ia cuma satu formula langkah demi langkah yang sangat logik. Langkah pertama, kita letakkan U untuk wakili sebahagian ungkapan. Kedua, cari du per dx. Ketiga, cari du per du. Dan langkah keempat, cuma darabkan je kedua-duanya. Ia satu proses mekanikal yang sangat kemas dan pantas. Apa yang paling menarik dekat sini ialah macam mana petua rantai ni boleh uraikan ungkapan yang serabut. Bayangkan fungsi y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4x dan semuanya dikuasakan dengan 7. Gila kan kalau nak kembangkan satu-satu? Tapi dengan jadikan ungkapan dalam kurungan tu sebagai u, masalah yang nampak mustahil ni tiba-tiba terurai secara bersistem. Baris demi baris kita selesaikan sampailah dapat jawapan akhir yang cantik. Okey, kita masuk bahagian kedua, kuasa kecerunan tangent. Masa untuk uji kuasa kita pada graf lengkung. Dekat sini, kita keluarkan senjata terus dari senarai rumus SPM. Kita ada petua hasil darab atau product rule dan petua hasil bahagi, quotient rule. Ini bukan sekadar formula untuk dihafal membuta tuli tau. Ini adalah alat yang dah di-upgrade untuk tolong kita kira kecerunan bagi apa jua jenis lengkung yang rumit dengan pantas tanpa perlu meneka-neka. Jadi, apa signifikannya semua rumus ni? Standard pembelajaran 2.4.1 sebut pasal mentafsir kecerunan tangent pada titik yang berlainan. Maksudnya, bila kita dah kuasai teknik pembezaan ni, kita boleh faham secara langsung macam mana kuantiti-kuantiti yang saling berkait ni berubah secara mengejut pada mana-mana saat yang spesifik di atas lengkung. Ia umpama kita ada penglihatan sinar X untuk baca data. Seterusnya, bahagian 3, menyelesaikan perubahan kecil. Jom kita tengok kesan domino. Cuba bayangkan situasi ni. Diberi Y sama dengan X kuasa 5 per 4. Kita kena cari peratus perubahan hampir dalam X apabila terdapat 4% perubahan dalam Y. Menarik kan? Kita dah tak cari kecerunan semata-mata, tapi kita sedang menjejak kesan domino yang berlaku secara langsung antara pemboleh ubah Y dan X. Dan jawapan yang kita akan dapat ialah 3.2%. Agak menakjubkan bila kita sedar macam mana pembezaan membolehkan kita mengira dengan begitu tepat tanpa perlu proses cuba jaya yang leceh. Kita boleh buktikan secara mutlak bahawa perubahan sebanyak 4% dalam Y pasti akan menghasilkan perubahan sekitar 3.2% dalam X. Begitu teliti. Bahagian 4, penghampiran suatu kuantiti. Ini adalah kebolehan kita untuk meramal masa depan yang dekat.
Untuk nampak lebih jelas, jom selesaikan masalah ni. Diberi fungsi Y sama dengan 16 bahagi X kuasa 2. Cari nilai hampiran bagi 16 bahagi 2.02 kuasa 2. Masalah macam ni sebenarnya guna trik di mana kita ambil nilai tepat yang kita mudah tahu. Contohnya pada X sama dengan 2 untuk menganggarkan nilai baru bila X tu berubah sikit sangat menjadi 2.02. Daripada pening-pening tekan kalkulator untuk persamaan yang memenatkan, kita terus dapat nilai hampirannya, 3.92. Yes, semudah itu. Ini secara langsung membuktikan yang kita mampu selesaikan pecahan kompleks tanpa pengiraan yang berat. Konsep perubahan kecil guna dy per dx ni bagi tahu kita ke arah mana dan sebanyak mana sesuatu nilai itu sedang bergerak ke hadapan. Dan kita tiba di bahagian 5, mencapai tahap penguasaan tertinggi. Ini adalah ujian muktamad untuk kuasa adiwira kita. So, the crucial point is, jadual standard prestasi kita sendiri. Tahap 1 hingga 5 bawa kita daripada faham konsep asas sampailah ke penyelesaian masalah rutin. Tapi perhatikan tahap 6. Penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif. Penguasaan tahap tertinggi ni bukan lagi pasal siapa paling hafal Chenru, tapi sejauh mana anda boleh jadi kreatif guna alat pembezaan ni untuk selesaikan isu dunia nyata. Kesimpulannya, pembezaan atau differentiation ni bukanlah sekadar nombor abstrak atas kertas yang membosankan. Ia sebenarnya satu alat analitikal yang sangat berkuasa untuk menyahkut perubahan seketika dan meramal perkara yang bakal terjadi dalam masa terdekat. Tak kisahlah kalau anda nak ceburi bidang kejuruteraan, ekonomi ataupun sains komputer. Jadi, sebelum kita berpisah hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan. Apakah superpower baharu yang bakal anda temui apabila anda mula mengaplikasikan pembezaan dalam masalah bukan rutin dalam kehidupan sebenar? Bila anda mula memandang dunia melalui kanta kalkulus, percayalah, tiada masalah yang terlalu rumit untuk diselesaikan. Teruslah bereksperimen, jangan takut dengan angka dan cabar diri anda capai tahap 6. Terima kasih kerana luangkan masa bersama saya dalam siri penerangan ini.